والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسلم وعلى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من الخوف بالغدو والآصال. قال الله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kita satu hari yang baik untuk kita berada di dalam hari tersebut. Alhamdulillah, kita telah selesai menjadi persoalan maghrib secara berjemaah. Sebab yang kita sayangi dan cintai, dan Allah Taala terima segala ibadah, doa dan hajat tuan-tuan di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, sama ada dosa-dosa yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak, dosa-dosa yang kecil ataupun dosa-dosa yang besar, sama ada dosa-dosa yang sengaja apatah lagi yang disengajakan. Alhamdulillah, syukur kita dapat kembali semula bersambung kuliah maghrib kita. Bulan lepas saya dapat datang, saya tak ingat sebab datang lihat terkadangnya, ya. Tapi kita berada di penghujung surah Yasin. Sikit ni rasanya bulan 12 ni habis. Dalam cukup tahun 2025 selesai, insyaAllah. Tidak macam-macam tu lah. Baik, kita sambung pada ayat ke-77. Ayat ke-77 ini Bismillahirrahmanirrahim. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahawa kami telah menciptakannya daripada setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Dan dia lupa kepada kejadiannya dan lantas berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur dulu? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Roh yang menciptakannya pada kali yang pertama, dan dia maha mengerti tentang segala makhluk, iaitu Roh yang menjadikan untukmu api dari kain yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kami. Masih satu lagi. Baik, ini kita sampai ke penghujung surah Yasin. Jadi dalam bicara dalam tafsir Ibnu Katsir,
bahawa penulis kitab dia telah mengutip beberapa pendapat daripada ramai ulama tabi'in berkenaan dengan ayat ini, terutama ayat yang ke-77. Dan dia sebutkan sekali ini juga salah satunya asbabun nuzul, kenapa ayat itu iaitu apa yang kisah dia. Jadi ayat ke-77 itu kalau kita lihat pada makna, kita nampak bayang-bayang cerita tentang Allah Ta'ala beritahu bahawa memang manusia ni ada segelintir di antara mereka ni yang menjadi penentang Allah, penentang. Cuma spesifik ayat ini menjelaskan tentang penentangan itu terhadap apa? Penentangan itu terhadap kebangkitan. Kebangkitan setelah kita berada di dalam alam kubur. Jadi dalam kisah ini berlaku satu peristiwa seperti mana yang telah disebut oleh ramai alim ulama, antaranya Ikrimah, antaranya Mujahid, Urbah bin Zubair, As-Sudi dan Qatadah. Dia menyebut ada satu watak kafir Quraisy yang bernama Ubay bin Salul. Kita ingat namanya Ubay bin Salul. Jadi Ubay bin Salul ni disebut, bila sebut nama dia tuan-tuan, Imam Ibn Katsir di belakang nama Ubay bin Salul ni disebut laknatullahi alaihi. Laknatullah, muka Allah melaknatnya. Asyik. Maknanya watak Ubay bin Salul ni bukan watak biasa-biasa. Tapi kenapa Allah melaknatnya sampai didoakan oleh ramai sahabat? Kisahnya begini. Di pada satu hari dia telah datang kepada Rasulullah dengan membawa di tangannya itu serpihan-serpihan tulang, serpihan-serpihan tulang yang sudah hancur. Jadi Ubay bin Salul dia jahat, tuan-tuan. Dia pergi cari tulang-tulang yang dah hancur dekat sekitar Madinah. Dia putih, dia bawa dengan tangan dia pergi jumpa Rasulullah. Lepas tu dicampur jebisan tulang ke udara. Lepas tu dia cakap dengan Rasulullah, "Hai Muhammad, apakah kau mengira bahawa Allah akan membangkitkan ini kembali?" Gitu. Jadi apa yang dibuat itu adalah satu bentuk sindiran kepada baginda Rasulullah. Kerana pada ketika itu Rasulullah telah memperingatkan kepada orang-orang musyrik Mekah bahawa akan ada hari kebangkitan. Jadi dalam ramai terdengarlah seorang kafir Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf. Jadi dia pun bawa tulang-tulang tu. Muka Rasulullah tercampur atau dia. Lepas tu dia berkata, Muhammad, biar tahu kan. Saya nak sebut balik dengan dialog dia. Muhammad, adakah tulang-tulang ini semua akan dibangkitkan oleh Allah setelah mereka dan tulang-tulang yang hancur? Maka sahabat ramai yang nak marah. Rasulullah mendengarkan mereka, lantas Rasulullah pun menjawab. Dua tentang jawaban Rasulullah. Nah, yumituka Allah Ta'ala summa yab'asuka summa yahrushuka ilan nar. Maknanya ya, Allah Ta'ala akan mematikanmu, kemudian dia akan bangkitkan kamu, lalu dia kumpulkan kamu ke dalam api neraka. Pergi kepada Khalaf bersama-sama dengan laknat dia.
yang dibawa sampai ke mati, bahawa Rasulullah telah mengisytiharkan kepada dirinya bahawa dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam di depan dia. Dan memang akhirnya dia mati, tuan-tuan, dalam satu peperangan. Dan Rasulullah memang mengarahkan kepada salah seorang sahabat untuk membunuh, salah satu misi utama, membunuh Ubay bin Khalaf. Jadi ada beberapa watak-watak penting yang telah menjadi petualang kepada dakwah kita, Abu Jahal, Abu Lahab, ini salah seorang Ubay bin Khalaf. Maka Imam Ibn Qasir dia menyebut bahawa inilah peristiwa yang telah menyebabkan Allah menurunkan ayat awalam yaral insanu anna khalaqnakum min nutfah fa iza huwa khasimun. Jadi semua ulama tafsir bila sampai bincang tentang ayat ini, dia menyebutkan peristiwa yang dicetuskan oleh Ubay bin Khalaf ini adalah satu-satunya asbab nuzul turunnya ayat yang ke-77. Cuma perbincangan ini panjang sikit. Sebab kalau kita tengok ayat awalam yaral insana, kan ada alif lam tu, kan ada alif lam al-insana. Imam Ibn Khatib dia menjelaskan bahawa ketika Allah Ta'ala menyebut perkataan insan dengan menggunakan huruf alif lam, maka ayat ini tidak khusus hanya kepada Ubay bin Khalaf sahaja, tetapi dia merujuk kepada semua manusia, semua muslim. Ini dipegang oleh segelintir ulama tafsir, terutama yang pakar adalah ilmu nahwu. Salah seorangnya Imam Ibnu Abi Hatim. Jadi alif lam yang ada pada lafaz al-insana itu merujuk kepada mencakup setiap orang yang mengingkari, walaupun dituju pada semua yang beriman pada ayat ini, tetapi ayat ini tertuju kepada mereka yang mengingkari tentang peristiwa hari kebangkitan. Gitu. Jadi Imam Ibn Qasir menyebut bila ayat ini turun, maka timbul pertanyaan, apakah yang mengingkari, apakah orang yang mengingkari hari kebangkitan itu tak mengambil petunjuk daripada kisah awal penciptaan manusia? Jadi Allah Ta'ala turunkan peristiwa tentang kejadian manusia itu sebagai satu hujah yang boleh dipakai oleh mereka agar mereka gunakan dalil penciptaan itu sebagai cara untuk mereka beriman kepada hari kebangkitan. Itu yang ditunjukkan oleh Imam Ibn Qasir. Maka kalau betul-betul orang yang mengingkari hari kebangkitan, dia menggunakan akal logik dia saja cukuplah. Maka kalau dia gunakan akal logik yang waras, dia akan dapat beriman dengan kenyataan tersebut. Bila mana dia berfikir bahawa kejadian ini pada asalnya tak ada, tiba-tiba ada, maka itu sudah cukup untuk memberikan kepadanya petunjuk bahawa dia juga boleh dibangkitkan semula selepas dia mati. Sedangkan kerana dia pada awalnya tak ada. Jadi Allah Ta'ala menggunakan ayat tentang permulaan manusia itu hidup sebagai cara untuk mereka beriman sebenarnya. Tapi mereka tak gunakan, mereka tak gunakan hujah. Sayanglah, sebab dengan akal saja sudah cukup boleh mendapatkan petunjuk. Tak payah beriman, guna akal saja.
Namun itu pun tak percaya sampai ke hati dan juga pemikiran orang-orang yang ingkar kepada hari kebangkitan. Nah, ini yang dibincang oleh ulama Asyik. Pasal apa susah sangat dia orang ni nak percaya. Padahal kalau mereka gunakan hujah permulaan mereka lahir itu pun sudah cukup bahawa mereka boleh dibangkitkan semula. Sebab asalnya mereka tidak ada. Ingat tu je. Maka kalau ingat itu, confirm mereka boleh ingat bahawa mereka juga boleh dibangkitkan semula. Dibangkitkan semula. Jadi Ibn Katsir dia bawa bincang itu untuk dibahas dan dihantar kepada kita agar kita gunakan kesempatan ini untuk menambahkan lagi keyakinan bahawa memang bahawa kebangkitan hari kita nak bangkit memang adalah sesuatu yang pasti. Kita dah sedang hidup sekarang ni, sedang hidup. Sekejap lagi mati. Lepas mati kita bangkit semula. Bangkit semula. Bangkit jadi macam manusia semua. Tapi tak ada macam sekarang. Dulu di kampung batu tiga tak ada. Permukaan bumi betul-betul dah berbeza. Tak macam sekarang. Jadi suasana tempat kita bangkitkan itu tuan-tuan dah tak ada apa-apa dah. Kemudahan itu dah tak ada. Kemudahan tak ada. Rumah dah tak ada. Elektrik, air tak ada. Matahari, sekitar tak ada apa. Kedai makan tak ada. BTS tak ada. Air biar-biar lebuh, hancur. Jadi tuan-tuan boleh gunakanlah kesempatan pemikiran kita untuk membayangkan kenyataan itu untuk kita buat satu model. Itu persiapan untuk hidup pada ketika itu. Ya. Baik. Okey. Sebagaimana firman Allah yang telah dikutip oleh Imam Ibn Katsir bagi mengukuhkan lagi kenyataan tentang ayat yang ke-77 dengan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Alam nahluhu min ma'in wa mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Surah Al-Mursalat ayat yang ke-20. Bukankah kami menciptakan dari air yang hidup, kemudian kami letakkan dia di dalam tempat yang kukuh sampai waktu dia ditentukan. Ya. Jadi kenyataan bahawa kita dicipta oleh Allah daripada air yang disebutkan itu air hina, air yang hina dan lemah. Bagaimana kita boleh hidup macam mana kita sekarang? Tak lain tak bukan kerana ia menempel di sebuah tempat yang kukuh, rahim seorang wanita bergelar lima. Di situlah tempat bermulanya kemuliaan yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita. Sebab kerana adanya wujudnya nutfah itu. Ya. Itu bayangkan nutfah itu kalau jatuh ke atas lantai. Ayam tak patut, itik pun tak sudah. Kita bijak-bijak, tak kisah dia ada ke tak ada. Tapi sebab dia menempel dekat rahim seorang wanita, itu permulaan kemuliaan Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita. Jadi kalau itu pun sudah boleh kita gunakan sebagai dalil untuk kita menyadari bahawa kita pada asalnya tak ada. Itu pun sudah cukup bahawa kita boleh meyakini memang benarlah hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang pasti. Ya.
Cuma itulah, bila kita bawa bincang tentang kisah ubah yang salah, penekangan itu bersifat fizikal, ya? Bersifat fizikal. Depan mata Rasulullah bawa tulisan, ya, fizikal. Mana apa? Maksud kata dia tak duduk dalam hati lah, dia luahkan. Macam mana dengan kita? Kita tak buat itu. Kita tak buat itu. Tapi hati kita macam mana? Hati itu yang penting. Memang kita tak buat macam bukan dia salah. Tapi hati macam mana? Itu yang masalah. Kita je yang tahu. Sebab ada bukti kita beriman dengan hari kebangkitan ini adalah bila kita akan bermati-matian, bersungguh-sungguh untuk membuat persiapan. Itu untuk persiapan. Barulah yang disebut sebagai pengingkaran kita terhadap kebangkitan itu memang tak ada. Kita tak ingkar. Sekarang ini mungkin fizikal kita tak ingkar, tapi hati itu 50-50, ya? Beriman tapi tak begitu yakin. Selebihnya lagi itu kosong. Dia beriman dekat akal, tak sampai ke hati, ya? Itu pun nanti kita jawab kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana cara nak menyelesaikan benda ini? Baik. Kemudian ayat yang ke-78, wa daraballahu lana masalan wa nasiya farqa qala la yuhzaw. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadian. Dia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu, ya? Jadi memang ada kenyataan begitu di dalam lapangan. Bila memang ada orang yang menganggap benda itu mustahil. Memang ada, ya, mustahil dikembalikan jasad dan tulang belulang yang telah hancur dulu. Memang mustahil diakal. Memang tak nampak. Macam mana cara nak hidupkan balik? Memanglah. Sebab itu bukan rezeki. Kalau rezeki itu, ya, kita mustahil nak buat macam mana. Tapi urusan itu bukan urusan makhluk, dan tak perlu kita bersusah payah untuk memikirkan bagaimana kita nak buat benda itu. Tak perlu. Sebab itu adalah urusan Allah, ya. Gitu. Jadi kalau orang yang menangkap mustahil, kalau dia sempat berfikir ke depan sikit dengan menangkap bahawa itu bukan kerja dia, maka dah tak ada isu mustahil itu. Dia pun rasa, dia juga, ya. Sebab bukan kerja kita, bukan kerja kita nak kena menghidupkan diri kita semua. Allah yang menghidupkan. Maka terbatallah kenyataan mustahil itu dengan sendirinya sendiri. Ya. Okay. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Maka dia mengetahui pada dirinya itu sesuatu yang lebih besar daripada apa yang mengingatkan mustahil dan ingkar dan mereka bantah. Jadi walaupun ayat ini turun pada ketika Rasulullah masih ada, seolah-olah macam zaman itu je yang ada orang yang ingkar dari kiamat. Zaman hari itu ramai orang yang begitu, ramai. Sebab itu ayat ini masih lagi dibaca dan dibahas dengan mendalam. Apakah lagi karakter-karakter orang-orang zaman jahiliyah ketika ayat ini turun yang masih ada pada masyarakat hari ini? Hanya salah satunya adalah mereka yang tidak mahu bersungguh-sungguh untuk beriman kepada hari kebangkitan. Jadi untuk itu Allah Ta'ala firman pada ayat yang ke-879,
Kul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah wa bi kulli halin alim. Katakanlah, dia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu maha mengetahui tulang-tulang di seluruh pelosok dan sudut bumi, ke mana hilangnya dan di mana hancur dulunya. Itu penjelasan Imam Ibn Qasir. Dia kata tak semestinya tulang yang dikumpulkan itu berselerak di sekitar itu. Tak semestinya. Kadang-kadang tulang berselerak berjauhan, tak diketahui tempat di mana kaki, di mana lutut, di mana tapak, di mana perut, di mana angka bersepai contohnya. Jadi Imam Qasir benda itu mungkin berlaku, walaupun tak berlaku pada ketika ayat ini turun. Ya, tak ada asbab berlakunya pemisahan tulang-tulang yang hancur itu daripada jarak-jarak yang jauh. Tetapi zaman hari ini boleh berlaku. Zaman hari ini boleh berlaku. Ya. Kalau bayangkan kalau orang yang kena potong kaki sebab kerana diabetes, sudah terputus. Kadang-kadang tempat bola kaki itu disimpan dengan jasad badan itu bukan satu tempat yang sama, ya. Ataupun meletup kapal terbang kan, tahu tak? Bersepai. Mana cebisan daging tulang yang hancur di atas permukaan angkasa, tak jumpa. Ataupun yang jatuh di lautan dimakan ikan. Ya. Jadi Imam Qasir benar-benar satu ada dalam perbincangan mereka. Jadi Imam Qasir membayangkan benda-benda itu akan berlaku di masa akan datang. Jadi walaupun tulang itu berada satu tempat yang berjauhan antara satu sama lain, dan tak tahu di mana tempatnya, namun itu tidak menjadi masalah. Tak pernah menjadi masalah untuk melakukan dan melaksanakan puasa depan kita, bagi menjadikan suasana hari kebangkitan itu sempurna. Memang kita dapat balik anggota badan yang pernah kita dapat masa dunia sedikit tuan. Kenapa? Tuan ada masa sekarang badan macam kita, macam ni, macam tu yang tuan akan bangkit. Ya, macam tu. Imam Ibn Ahmad meriwayatkan daripada Rabi'i, dia kata, Uqbah bin Amr berkata kepada Huzaifah, maukah kau menceritakan kepada apa yang telah kau dengar dari Rasulullah? Jadi Uqbah berkata kepada Huzaifah, dia minta kepada Huzaifah untuk menceritakan tentang satu peristiwa, bagaimana ayat yang ke-79 ini dijelaskan. Pertanyaan ya, ini adalah satu hadis yang hadis kursi, dikutip oleh Imam Ibn Qasir. Tidak lihat ayat ya, hadisnya matan ya. Inna rajulan khadaratul maut falamma abisa minal hayati awsa ahlahu idza ana mutu fatma'uni khataban kasiran jazlan summa awkilu fihi bar hatta idza akalat lahmi wa hasalat ila ghadari azami fantahashat uzuha fazuha fazaruha Ilyabni fa'alul fajama'ahu Allah ta'ala ilaih summa qal lahu lima fa'alta dzalik qal min khasyatika wa faghfara lah.
Maksud, pernah ada seorang lelaki ketika dia menghadap kematian, ketika dia yakin tidak mungkin akan dapat hidup lagi kerana sakit itu, maka dia pun berwasiat kepada ahli keluarganya. Maka tuan-tuan wasiat dia, dia kata apa? Jika aku mati, himpunkanlah kayu bakar yang banyak untukku, kemudian bakarlah kayu-kayu itu dengan api, hingga ketika api itu telah menelan dagingku dan menghanguskan tulang belulangku, lalu aku menjadi tengkorak rangka. Maka ambillah rangka itu dan gilinglah, maknanya hancurkanlah tulang-tulang itu sehancur-hancurnya oleh kalian, dan tebarkanlah jenisan serbuk tulang yang telah digiling itu di lautan. Lalu anak-anak lelaki ini buat seperti mana yang telah diwasiatkan oleh ayahnya sebelum dia mati. Maka Allah Ta'ala menghimpunkan kembali tulang-tulang yang telah dilemparkan ke lautan itu dan dikatakan kepada dia, Allah Ta'ala kata kepada dia, siapa kau buat ini? Kenapa kau buat demikian? Maka lelaki itu berkata, kerana aku takutkanmu ya Allah, kerana aku takutkanmu. Takut tak sanggup untuk berjumpa denganmu ya Allah. Ya. Lalu Allah Ta'ala mengampunkan lelaki itu, mengampunkan dia. Jadi sahabat ramai yang mendengar hadis ini, ramai sahabat yang mendengar. Mereka terkejut-kejut mendengar cerita ini, bahawa sebenarnya ada berlaku, bahawa memang ada orang yang buat benda itu. Dia suruh anak-anak dia bakar dia sampailah hancur badan dia, tinggal tulang digiling, rumah hancur kan, campak dalam. Dia wasiat anak dia macam tu. Maka Rasulullah beritahu, Allah Ta'ala kumpulkan balik tulang-tulang itu, hidupkan dia semula. Allah Ta'ala tanya, kenapa kau buat ini? Aku takut kepadamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala ampunkan dosa lelaki itu. So even orang yang cuba nak menghancurkan badan dia sampai rasa dia tak akan dapat dihidupkan semula, ada. Ingat tu ada. Tetapi niatnya lain. Niatnya sebab dia takut kepada Allah. Maka kalau kita tuan-tuan benar-benar dapat merasakan ketakutan kepada Allah, sangat takut. Inilah salah satu yang asbab untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tapi susah kita nak dapatkan perasaan takut kita. Kita takut pada apa sekarang kali ini? Tuan-tuan rasa apa? Apa yang tuan-tuan takut pada sekarang? Takut apa? Takut miskin? Takut apa? Takut sakit? Takut cedera? Takut apa lagi? Kan? Kita adalah benda-benda yang kita bimbangkan, kan? Bimbangkan, takut dia accident lah, takut dia ini lah, takut dia itu lah, takut ahli keluarga tercedera lah, apa sebagainya. Yang itu tak bantu kita untuk dapat keampunan dari Allah. Jadi kalau berdasarkan kes lelaki yang dia disebut ni, Uqbah bin Amir, bahawa dia juga mendengar peristiwa ini, pernah disebut oleh Rasulullah. Maka kalau kita tak pernah rasa takut pada Allah ketika kita hidup sepanjang masa dalam dunia ini, ada kemungkinan kita tak dapat keampunan dari Allah. Sebab ini salah satu adalah syarat. Nak dapat keampunan mesti takut kepada Allah. Mana nak cari keampunan? Nak cari mana? Bukan dari jual kedai.
Dia takut. Tapi siapa yang berani nak? Betul tak berani? Tapi walaupun cakap tak berani, tapi tak takut apa. Sebab kalau kita boleh buat macam mana orang Arab ni buat, dia punya bimbang dengan Allah sampai dia wasiat kepada Allah, dan sampai jasad aku ni jantung, tulang ni jantung, hancur kan. Bukan kadang-kadang kalau kita boleh buat macam ni, Allah Ta'ala berikan apa? Berikan ke apa? Uqbah bin Amir kata, aku mendengar Rasulullah SAW tentang hari itu, yang orang itu adalah pencuri kafaran. Dia mencuri pada asal. Lelaki yang mewasiatkan kepada anak itu, dia pada asalnya pencuri. Jadi bila dia dah sakit tu, dah tahu dah tak boleh nak sembuh ni, wasiatkan anak, tak bagi hidup. Dia yakin dia akan hidupkan semula. Dia yakin. Sebab itu dia nak cuba bagi tahu pada anak dia, jangan sampai aku hidupkan semula. Tapi dia buat usaha macam tu, Allah tak nak ampun dari orang-orang disebabkan kerana dia tak. Baik. Kemudian firman Allah yang seterusnya, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum muqidun. Ya Rabb, yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu, iaitu Rabb yang memulai penciptaan pohon ini dari air hingga dia menjadi hijau, indah, berbuah dan berbunga. Kemudian dia mengulanginya hingga menjadi kayu-kayu yang kering untuk menyalakan. Seperti itu pula dia melakukan apa sahaja yang dikehendaki dan Maha Kuasa atas apa yang dikehendaki. Tidak ada satu pun yang mampu mencegah. Jadi Allah berkata, Rabb yang menjadikan api ini dari pohon tersebut tentu Maha Kuasa untuk membangkitkannya semua. Jadi insyaAllah kita sampai di situ untuk hari ini, ya. InsyaAllah kita akan lagi 3 ayat. Tiga ayat lagi. InsyaAllah bulan depan. Nah, untuk tahun 2020 dengan tafsir surah Yasin. Dan pembantu tak biasa. Ada soalan? Kalau ada, kita untuk A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara bi nuri syamsika abadan abada ya rahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni Allahumma ya wali ya habib ya mudhir ya mu'in ya alim ya ma'in bi hadaika wa nasir wa وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.